Selamat datang ke negeri Perlis Indra Kayangan. Negeri yang kecil tetapi menawan. Pada hari ini, saya akan membawa anda untuk menjelajah ke tempat-tempat menarik di negeri Perlis. Jom ikut saya. Destinasi pertama. Selamat datang ke Muzium Kota Kayang. Muzium ini dahulunya ialah kediaman rasmi pembesar negeri, tetapi kini menjadi pusat sejarah dan kebudayaan yang mempamerkan pelbagai khazanah Perlis. Assalamualaikum. Hari ini saya bersama dengan Puan Yusnizal. Sihat Puan? Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Jadi soalan saya, apakah tarikan utama yang ada dekat Muzium Kota Kayang ni? Tarikan utama yang ada di Muzium Kota Kayang ni adalah senjata diraja dan barangan-barangan ekologi lah. Dia juga adalah tarikan-tarikan tersendiri lah. Macam contohnya kerih-kerih apa semua. Macam barangan-barangan lama lah. Di dalamnya, pengunjung dapat melihat pelbagai artifak, pakaian diraja, senjata lama dan manuskrip bersejarah. Setiap ruang mempunyai kisahnya sendiri, seolah-olah membawa kita mengembara ke masa lalu. Bukan itu sahaja, pengunjung juga boleh memberi makan ikan di kolam yang tenang berhampiran muzium ini. Menariknya, di sini turut terdapat makam almarhum Kayang yang pertama, menambah lagi nilai sejarah tempat ini. Okey, apakah harapan Puan terhadap generasi muda yang datang ke Muzium Kota Kayang? Harapan saya supaya generasi muda dapat menghargai lah warisan dan peninggalan sejarah-sejarah lama. Terima kasih, itu saja. Terletak di Kuala Perlis juga, di Adna Laksa House, destinasi kedua. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada di restoran di Adna Laksa House. Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya bersama dengan pemilik kedai di Adna Laksa House. Apa khabar Encik? Alhamdulillah, baik. Okay, Encik boleh saya panggil nama apa? Encik Zahid. Encik Zahid, saya nak tanya soalan sikit. Apakah keistimewaan yang ada dekat kedai ni? Di Adna Laksa House ni, kalau kita tahu Perlis, kalau orang main Perlis ni, makanan yang famous kat Perlis ni laksa Kuala Perlis. Dia bukan laksa Perlis, laksa Kuala Perlis. Kiranya laksa nak makan kena main Kuala Perlis. Okey. Laksa kat kedai saya ni, laksa tu pun kami buat sendiri, bukan setakat kuah. Laksa tu pun buat sendiri. Setengah kita dengar satu tempat kedai laksa, tapi laksa tu guna laksa yang kering beli kat kedai tu kita kena buat sendiri. Ni laksa pun kami buat sendiri. Okay, so kalau satu lagi ni kalau time lewat-lewat ni habis dah. Kalau awal start buka kedai tu kami ada menu pulut udang dengan spera tau. Okay, spera dulu saya beritahu. Spera ni dia bentuk dia macam kari pap, tapi inti dia macam inti pulut udang. So ada orang yang suka makan, dia masukkan sekali spera dengan pulut udang tu dalam laksa tu. Tu yang specialnya kat sini. Bawa sikit kedai. Kalau rasa teringin nak makan laksa, nak rasa taste laksa yang sebenar, boleh main makan kat dia Adna Laksa House. Okay, terima kasih. Okay guys, hari ini kita berada di destinasi seterusnya, iaitu Pulau Ketam. Destinasi terakhir kita iaitu Pulau Ketam, terkenal dengan suasana tepi laut yang damai dan deretan kedai makan yang menghadap laut. Assalamualaikum, saya bersama dengan pemilik kedai Cik Ira Seafood. Waktu mana yang selalu pengunjung datang ke kedai Puan? Waktu tu kita buka 2 tengah hari, dalam 2.30. Kedua tu pun senang, customer memang dah start masuk lah. Okay, jadi makanan apa yang paling orang suka? Kat sini selalunya yang viral laksa lemak dengan mi tomeh. Terima kasih. Baiklah kawan-kawan, setakat ini sahaja video saya pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Datanglah ke Perlis. Bye.